Jelutong. Apabila kita Jerlun minta laluan. tak bagi laluan. Tetapi isu yang seringkali berbangkit adalah hak Pulau Pinang yang dituntut oleh Kedah. Kemarin kita lihat satu kenyataan telah dikeluarkan oleh Menteri Besar Kedah yang menyatakan bahawa Pulau Pinang ini telah dipajak oleh negeri Kedah kepada dan telah dipajak, dan beliau menuntut dalam satu sidang akbar, mungkin di persidangan Dewan Kedah, Dewan Undangan Negeri Kedah, beliau menyatakan bahawa Kedah akan memulakan proses menuntut Pulau Pinang dikembalikan kepada Kedah. Jadi saya sebagai ahli Parlimen Kedah, Tuan Pengerusi, menggunakan kesempatan ini, sampai bila kita nak mainkan polemik ini? Bila kita di bangku sekolah kita sedar berapakah negeri di semenanjung Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak, dan kenapakah perkara ini seringkali diulangi oleh Menteri Besar Kedah? Jelutong. Apabila kita Jerlun minta laluan. tak bagi laluan. Ini isu Pulau Pinang, saya tak bagi laluan. Tadi